مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul bertemu kembali tuan-tuan. Jangan lupa tahu, masuklah saya tuan-tuan seperti biasa, bantu saya tuan-tuan iaitu tap screen. Boleh tak tuan-tuan bantu saya? Apa khabar mak ayah saya berada di platform TikTok, apa khabar, sihat ke? Yang berada di platform Muka Buku, sihat ke? Tuan-tuan jangan lupa tahu, bantu kita masuk live kita tuan-tuan, terus buat share. Kita hampir mata 500 mata yang memandang, seorang buat 2 atau 3 kali share tuan-tuan. Bantu saya 1000 share boleh tak tuan-tuan? Bantu saya tuan-tuan untuk dapatkan 1000 share. Bantu saya tuan-tuan untuk mendapatkan tap screen 150,000 like. Boleh tak? Boleh tuan-tuan dah buat dah? Kejap lah, tak sabarlah. Okey. Allahu Akbar tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey tuan-tuan, baik. Tuan-tuan jangan lupa tap screen. Boleh panggil rakan-rakan yang lain. Kongsikan kawan-kawan di sekeliling gitu. Tap screen tuan-tuan, jangan lupa. Lepas tu panggil rakan-rakan yang lain. Dan jangan lupa tekan button share. Tuan-tuan Hari ini kita nak sambung tuan-tuan syarat sah salat. Seperti biasa Ramadan dan salat, syarat sah salat yang keempat. Syarat sah salat tuan-tuan dalam kitab ni ada 10. Maksudnya kalau 10-10 ni tak ada, tak sah salat kita. Ataupun 10-10 ni benda ni kita buat, maka tak sah salat kita. Okay? Kalau tak sah kena buat apa Ustaz? Tak sah ulang balik dalam solat tu, jom. Faham tak? Okay tuan-tuan, jom dah ready ke belum? Kalau dah ready, sila komen ready ramai-ramai. Dah bersedia, sila komen bersedia tuan-tuan, jangan lupa tap screen. Kalau masuk balik, jom. Kita nak pergi syarat sah salat yang keempat. Apa dia tuan-tuan? Syarat sah salat, testing, cubaan suara dengar Dekat TikTok saya ni saya minta maaf tau. Kerana saya tak beli mikrofon lagi. Esok hari Sabtu saya beli mikrofon. Saya beli yang sedap sikit mikrofon tu supaya suara saya tak bergema. Okay, saya minta maaf tapi boleh dengar suara saya kan? Baik, yang keempat tuan-tuan, suci daripada najis yang ada pada pakaian. Kalau dekat pakaian kita ada najis tuan-tuan, solat kita tak sah. Bersihkan dulu, lepas tu baru sah solat. Okey, suci daripada najis yang ada pada pakaian, badan dan tempat solat. Kalau badan kita ada najis pun sama tuan-tuan. Tempat solat yang kita nak solat tu ada najis pun tak boleh. Ustaz, isu dia sekarang, saya tak tahu Ustaz najis ke tak ada najis. Contoh orang yang solat atas rumput tuan-tuan. Solat atas simen. Siapa pernah solat Jumaat atas rumput? Saya pernah. Siapa pernah solat Jumaat atas simen? Saya pernah. Tuan-tuan bayangkan solat Jumaat tuan-tuan, tengah hari matahari tengah mencanak tu tuan-tuan, kena dekat simen, dia punya panas tu tuan-tuan, kan? Lepas tu saya sujud tuan-tuan, hai. Naik tuan-tuan sikit lagi nak hitam dahi ni. Bukan hitam dahi sebab kuat sujud tuan-tuan. Hitam dahi sebab panih. Dulu masjid dekat taman saya ni tuan-tuan. Dulu saya pergi masjid tu, masjid tak besar sangat. Masjid tu kecil. Kan, sebenarnya salah diri sendiri lah. Pergi lambat. Lambat pergi tuan-tuan. Azan pukul 1.30. Kita sampai pukul 1.20. 10 minit sebelum azan. Dah panjang lah tuan-tuan. Saya pergi ambil wuduk, duduk kat tempat yang simen tu tuan-tuan. Sujud tuan-tuan, bukan panas lagi. Isu dia Ustaz, macam mana kita nak tahu rumput tu, simen tu bersih ke tidak daripada najis? Jawapan dia senang ya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tu nampak tak najis? Tuan-tuan jangan bersangka-sangka. Entah sebelum ni ada anjing lalu ke apa ke. Tuan-tuan tak fikir, nampak tak?
Tak nampak kan? Tak nampak dan tak ada bau, semua elok, maka suci tempat tersebut. Tuan-puan tak nampak ada najis kan? Tak ada bau najis, nampak pun tak ada. Boleh solat tuan-puan, tak menjadi kesalahan langsung. Tapi sebaiknya alas lah. Guna sejadah ke, guna apa-apa lah yang boleh alas. Faham Saya nak bagi tahu ni, supaya tuan-puan jangan letakkan solat ni kena cari dekat surau je. Nak solat cari surau, nak solat cari masjid, nak solat cari... tuan-puan, mana-mana pun boleh solat asalkan bersih, hamparkan sedikit sejadah, boleh solat. Tapi Ustaz mana kita tahu sebelum tu siapa lalu? Islam tak suruh kita dalam hukum fiqh bersangka-sangka sedemikian. Najis ni ada dua, satu hukmiyah, satu ainah. Hukmiyah ni dari segi hukum, tak nampak dah. Tapi bau ada, hukum dia najis lah. Yang kedua tuan-puan dari segi ainah. Ainah tu apa? Tuan-puan nampak najis tu ada. Tu memang ada najis lah. Tapi tuan-puan nak solat atas rumput, solat atas apa? Atas simen, elok, bersih, memang tak ada masalah, maka boleh. Faham tak? Clear. Yang lepas tu tuan-puan, pakaian. Settle lah, tempat solat dah settle. Pakaian tuan-puan, pakaian tak boleh ada najis. Dah solat Ustaz, dah solat, baru perasan pakaian ada najis. Kena solat semula. Bersihkan balik, solat semula. Okay? Tapi kalau dah terlalu lama tuan-puan, baru perasan sebulan yang depan. Dia solat hari ni, perasan sebulan depan. Ada ke yang tu? Tak ada lah kan. Kalau tuan-puan bangun, lepas tu perasan, Allah ada pula najis dekat mana-mana kita punya pakaian tuan-puan. Maka kena bersihkan dan solat semula. Tai cicak Ustaz, terpijak, solat tu terpijak. Kalau terpijak tu memang banyak tuan-puan yang kita yakin tu tai cicak, maka bersihkan balik dan solat. Terpijak tai cicak batal wuduk tak Ustaz? Terpijak tai cicak tak batal wuduk tuan-puan. Jabatan Mufti Wilayah. Okay? Dapat? Saya tuan-puan suka pakai apa tahu? Satu kitab. Nama dia Bayan Linnas. Tuan-puan tahu tak? Bayan Linnas ni kitab fatwa tuan-puan. Dia macam Irsyadil Fatwa. Tapi Irsyadil Fatwa tak ada kitab tak salah saya. Dia khaskan kepada Jabatan Mufti je. Mufti Wilayah dulu bagi. Saya beli satu kitab tuan-puan, nama dia Bayan Linnas. Dia ada 3 jilid. 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid. Permasalahan isu semasa. Apa Mufti Wilayah? Apa Mufti? Apa ke siapa? Mufti Wilayah zaman Saibul Samaha Dr. Zulkifli tuan-puan. Saya suka. Dr. Zul punya buku saya suka beli. Dan saya suka baca. Okay? Teman-teman Tuan-puan, clear? Okay, baik tuan-puan. Ada soalan jadi saya jawab. Lepas tu badan tuan-puan kena bersih daripada najis. Okey, saya nak cerita tuan-puan lah. Semalam saya ada sentuh sikit tuan-puan. Dengar betul-betul. Siapa perempuan cuba angkat tangan? Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, angkat tangan. Siapa dia wanita, siapa dia suami ke, isteri ke, wanita ke, lelaki ke, kena dengar benda ni. Sebab benda ni kalau dia untuk wanita, tapi kadang-kadang untuk isteri pun boleh, untuk anak pun boleh. Tuan-puan dengar betul-betul. Keputihan semalam saya dah bagi tahu. Ni kita cerita najis pada badan Keputihan tu adalah najis tuan-puan. Tuan-puan, cuci elok-elok dan tolong rawat keputihan tuan-puan. Bukan keputihan kita lah. Alah, keputihan kita pula kan. Saya tak ada keputihan tu. Tuan-puan, tolong rawat keputihan. Wajib rawat keputihan kerana keputihan tu najis. Isu dia, kalau dah rawat tetapi dalam proses rawat tu masih keluar ketika mana kita nak solat. Sebelum tu dah bersihkan Ustaz, tapi dah elok dah pakai pad semua, time solat keluar disebabkan kita ni memang sakit, tapi dah usaha untuk rawat, maka dimaafkan. Tapi kau sengaja tak nak rawat, lepas tu kau saja je memang nak macam tu punya gayanya, tak boleh tuan-puan. Okey? Keputihan yang keluar disebabkan sakit ataupun disebabkan masalah-masalah memang tak dapat dielakkan lah, sakit lah. Itu je dimaafkan dalam fiqh. Boleh tuan-puan Dapat tak? Ni bukan untuk isteri je tau. Suami pun kena tahu. Suami kena ajar isteri. Siapa suami dalam ni? Saya. Saya kena ajar isteri. Kadang isteri tanya apa? Kena jawab lah. Habis tu isteri nak tanya siapa? Kan? Bila suami nak tahu tak? Wahai para suami abang-abang. Isteri kita bila tanya kita dapat jawab. Kita rasa macam kita ni gentleman tau. Teman-teman. Kan? Betul tak abang? Suami kita, isteri kita tanya soalan hukum, kita dapat jawab kan?
Kita rasa kita macam gentleman. Kan? Rasa macam kita ni, pakar lah suami aku ni. Alhamdulillah, hebat suami aku. Kan? Rupanya dia masuk kuliah kat TikTok setiap pukul 11. Okey, tu tak salah. Tuan-tuan kena tahu tau, nanti anak-anak tuan-tuan siapa nak ajar. Sorry tuan-tuan, saya baru nak elok ni. Anak-anak tuan-tuan siapa nak ajar? Mak dan ayah kena ajar tuan-tuan. Okey? Anak-anak ni bahaya tuan-tuan, remaja sekarang. Remaja sekarang tuan-tuan, dia punya sumber nak tengok tu tuan-tuan macam-macam. Dia search kat Google kan. Korang sihat ke Ustaz? Saya korang sihat. Batuk saya dan suara saya pun nak elok. Anak-anak sekarang tuan-tuan dia Google. Dia Google kan, kalau dia Google tu je tak apa. Dah Google tu kan, lepas tu kan ada pula dia punya apa? Benda-benda lain yang seangkatan dengan benda tu, dah mula mengarut dah. Okay? Tolong mak ayah kena tahu. At least kena ajar anak. Anak saya Ustaz 55 orang lelaki. Isteri saya je perempuan. Habis tu, kenalah ajar isteri. Okay? Sebab itu tuan-tuan kata, Ustaz semoga cepat sembuh, agar cepat sembuh, semoga cepat sembuh Ustaz. Kalau ada yang komen, Ustaz minum air Ustaz. Naya tuan-tuan. Ada yang komen minum air Ustaz, memang naya. Jadi tuan-tuan jangan saya puasa tau. Berpuasa ketika mana kita batuk ni tuan-tuan, Masya Allah, kuat dugaan dah. Saya lepas zuhur tuan-tuan, asal je tu, dia punya haus dia bukan main. Sebab batuk kan, tekak kita kering kan. Tapi tak apalah. Okay? Kita berpuasa tuan-tuan, Insya Allah ada keberkatan dia. Boleh? Dapat keputihan kena bersihkan tuan-tuan bersihkan. Okay, bersihkan. Bersih elok-elok tuan-tuan. Okey, yang kelima menutup aurat tuan-tuan, kena tutup aurat. Tutup aurat di mana tuan-tuan? Aurat lelaki dalam solat ialah antara pusat dan lutut. Tapi tolonglah bang, janganlah pakai kain plekat je. Tak cantiklah Roman ni. Orang ni 9 korban tak senerih tau. So, tak senerih tuan-tuan, tak senerih tu tak berapa kemas. Saya tahu tuan-tuan, aurat lelaki, makan ubat Ustaz, buku karang nah. Tuan-tuan, aurat lelaki pusat ke lutut. Habis tu kalau pakai kain plekat Ustaz, kan pakai kain plekat tutup pusat dan tutup lutut. Sah lah kan? Memanglah sah, tapi kan tak cantik lah. Pakailah baju elok-elok. Pakai kain plekat, pakai baju. Boleh dapat? Kau pakai kain plekat, tak pakai baju. Betul lah, tutup pusat dengan lutut. Lepas tu jadi imam. Dah bini kau tengok, macam mana lelaki dan ni Lagi best tu, pakai kopiah. Aduh, hai. Lagi best pakai kopiah. Pakai kain plekat tuan-tuan, pakai kain plekat, tak pakai baju, pakai kopiah. Kena polik Roman ni tu, la ilaha illallah. Sah. Bukan tak sah. Tapi pakailah baju tuan-tuan. Okey? Pakai baju. Suami-suami lah. Pakai seluar baggy boleh lah. Pakai baju tuan-tuan. Itu bagi lelaki lah. Menutup aurat. Bagi wanita, menutup aurat tuan-tuan dan puan-puan, mesti tutup semua anggota badan. Tak boleh melekat, tak boleh jarang. Okey? Tak boleh melekat dan tak boleh jarang. Kecuali muka dan tapak tangan. Muka kita dan tapak tangan. Tuan-puan, aurat wanita ni tuan-puan, solat tak semesti pakai telekung asalkan menutup aurat dengan sempurna dan mesti tak jarang, tak melekat. Baru-baru ni viral tuan-puan kan? Rasa Ustaz Afiq dengan Ustaz Mail dah jawab kot. Isu yang Siti Nurhaliza. Betul tak tuan-puan? Ada kan? Ustaz Afiq dah jawab kan? Dengan Ustaz Mail. Apa jawapan mereka? Tak tahu, maksudnya tak masuk lah tu. Sekali kan. Tuan-puan, kalau kita solat tak pakai telekung pun hukum dia sah tuan-puan. Dengan syarat menutup aurat dengan sempurna. Okey? Tapi kena tutup aurat sempurna lah tuan-puan. Kan dah jawab kan? Ustaz Mail dah jawab kan? Ustaz Afiq pun dah jawab. Ya tuan-puan, menutup aurat dengan sempurna. Pakai telekung terbaik lah. Tapi kalau pakai telekung pun jarang tak boleh. Pakai telekung pun nipis tak boleh. Faham tuan-puan? Okey? Dan sebahagian jabatan mufti tuan-puan. Okey, sebahagian jabatan mufti, tak saja jabatan mufti Selangor pun mengatakan kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, wanita yang solat pastikan dalam telekung dia tu pakai pakaian. Maksudnya janganlah kau tak pakai apa-apa. Faham tak pakai apa-apa lepas tu kau sarung telekung terus. Ini daripada mufti Selangor tuan-puan. Tapi saya cenderung kalaulah tuan-tuan dan puan-puan, at least lah pakailah pakaian-pakaian yang dalam tu boleh
boleh menutup sikit. Maksud dia pakai singlet ke. Okey. Boleh pakai singlet ke tuan-puan, tak kisahlah. Tapi janganlah biarkan. Fahamlah istilah dia. Baju ketat tak boleh. Kalau yang lelaki, kalau yang perempuan baju ketat tak boleh tuan-puan. Baju kena longgar-longgar. Okey? Baju kena longgar-longgar. Faham tak? Clear. Stokin kena pakai lah. Kalau yang tak pakai telekung. Kalau pakai telekung terbaik. Lagi terbaik beli telekung. Qalbi by Ustaz lah. Promote tu. Sempat promote tu kan. Boleh? Clear. Yang keenam, menghadap kiblat tuan-tuan. Kena menghadap kiblat. Solat kalau tak menghadap kiblat tak sah tuan-tuan. Kena pastikan kiblat. Tak tahu kiblat mana Ustaz? Gunalah tuan-tuan apps apa yang ada. Phone apa yang ada. Usaha sebaik mungkin untuk cari arah kiblat. Kecuali kalau solat dalam kapal terbang dan sebagainya, itu cerita lain lah. Ini kita cerita solat yang biasa kita solat. Tuan-puan kena cari kiblat dan mesti menghadap kiblat. Mana kiblat kita tuan-puan? Masjidil Haram. Bukan Masjidil Aqsa tau. Kau jangan. Boleh menghadap kiblat tuan-puan. Yang keenam, syarat sah solat. Yang ketujuh, sudah masuk waktu solat. Kita solat zuhur pada pukul 12.30. Dah masuk waktu belum? Belum. Maka solat itu bukan solat zuhur tuan-puan. Ada tuan-puan. Okey, solat zuhur. Dia tidur lama. Tidur. Bangun-bangun kepala dah pening. Kepala dia dah pening tuan-puan. Okey. Dia pun bangun, dia pun solat asar. Allahu Akbar. Lepas tu dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Solat apa ni Dia pun tengok jam. Lahai. Baru mumpet suku. Dia dah solat asar dah. Faham tak tuan-tuan? Tak boleh macam tu. Habis tu Ustaz, dah solat tu Ustaz, lepas tu bawa azan. Batal lah. Solatlah balik. Itu tak dikira asar. Kena masuk asar, solat asar balik. Faham tak? Clear? Okay. Walaupun 5 minit tuan-tuan dah solat dah. Lepas tu baru dengar azan. Maksudnya solat tuan-tuan dan perempuan tu kena solat semula. Clear? Nak tanya pasal zakat? InsyaAllah sekejap lagi Yang ke-8 tuan-tuan, mengetahui tentang kefarduan solat. Yang ke-8, tahu tentang fardu solat. Rukun solat kena tahu. Kalau tak tahu rukun solat tuan-tuan, maka tak sah lah solat dia. Kan kau pergi rukun 1, pergi 5, 5 pergi 7, 7 pergi 8, 8 pergi 4. Tak boleh. Dia kena rukun 1, 2, 3, 4 sampai 13. Sampai 12 lah. Rukun ke-13 tu tertib. Okay? Dapat? Jadi tuan-tuan tanya soalan. Ya, sekejap bingung sikit. Dapat tuan-tuan? Yang ke-9 tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang ke-9? Syarat sah solat. Nak pastikan solat kita sah, tak menganggap suatu fardu dalam fardu-fardu solat sebagai sunat. Tuan-puan tak boleh saja aku solat fardu zuhur. Okey lah. Jadi nak zuhur kan? Allahu Akbar. Tuan-puan dah solat zuhur ni. Tuan-puan anggap solat zuhur ni adalah solat sunat. Tiba-tiba tuan-puan tukar niat macam tu. Tak boleh. Batal lah solat tuan-puan. Solatlah baru. Faham tak? Lepas tu tuan-puan, Allahu Akbar. Tengah solat zuhur. Tuan-puan tukar niat. Solat asar lah. Tak boleh. Batal tuan-puan. Batal tu buat apa Ustaz? Batal solatlah baru. Boleh? Clear? Allahu Akbar. Dah solat tuan-puan kan? Silap lah. Bukan solat maghrib, solat isyak. Saja aku solat isyak. Dah ada tukar macam tu. Wah mudah yang kau ju. Tak boleh Ustaz tengah-tengah solat tak sedar kiblat salah. Lepas tu teruskan solat. Sah tak solatnya? Perlu tak solat semula. Kalau ada orang betulkan, boleh betulkan tuan-tuan. Kalau tak ada orang betulkan, sebagian ulama kata kena solat semula. Kalau sekadar waktu tu pendek. Maksudnya tak lama sangat lah. Tempoh masa tu. Kalau dah lama sangat sampai esok 2 hari baru perasan, maka dimaafkan. Okey? Yang ke-10 yang terakhir. Tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan salat. Faham? Yang ke-10, tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Apa membatalkan solat? Nanti kita pergi seterusnya. Ada tuan-tuan? Perkara-perkara membatalkan solat kat surat belakang ni. Banyak tuan-tuan kat belakang ni ada. Don't worry tuan-tuan dan puan-puan. Be happy. Okay? Nanti kita belajar bab niat tuan-tuan. Niat ni rukun qauli, rukun fi'li, qasad, ta'arud, ta'yin. Kena ada tuan-tuan. Nanti kita belajar. Boleh tak tuan-tuan? Okay, ada soalan tak tuan-tuan? Jom. Tuan-tuan tanyalah saya soalan.
Tak sah solat tidak sah solat kanak-kanak yang mumayyiz kerana belum balik, tetapi sah kerana sudah berakal. Apa dia maksud dia tuan-tuan? Kanak-kanak yang mumayyiz kerana belum balik. Okey, tetapi sah kerana sudah berakal. Maksud dia tuan-tuan, budak-budak kalau yang dah mumayyiz, dah jam 4, dah jam 5 tu jadi imam, kita nak solat pun boleh. Ustaz pakai buku apa? Buku Fardu Ain. Warna purple. Okey, tulisan Ustaz Muhadir Jul. Saya pakailah buku ni. Tapi buku ni sementara tunggu buku Ustaz Lah datang tuan-tuan. Buku Ustaz Lah belum siap lagi. Nanti buku Ustaz Lah dah siap, saya akan jual buku Ustaz Lah dan kita akan belajar bersama-sama menggunakan buku Ustaz Lah. Okey? InsyaAllah tuan-tuan. Saya mengharapkan tuan-tuan kalau masuk kelas kita ni belilah tuan-tuan. Okey, murah ya tuan-tuan. InsyaAllah lah. Okey tuan-tuan Ta'arud, qasad, ta'arud dan ta'yin nanti kita belajar tuan-tuan. Qasad tu apa? Ta'arud tu apa? Ta'yin tu apa? Okey, clear. Apa ada soalan tak? Ustaz ulang balik yang kanak-kanak mumayyiz tadi. Kanak-kanak mumayyiz tuan-tuan, kalau dia imamkan kita solat sah. Anak tuan-tuan dah jadi 5. Kan, pergi pula Ustaz Tafiz, balik dia nak imamkan kita. Sah. Okey. AJK Masjid kau jangan halau. AJK Masjid kau jangan halau. Faham tak? Kan marah ni dia, nasihat. Nak tanya, adakah sah jika rakaat akhir solat sunat tasbih, imam rukuk, saya terus sujud? Sah tak? Ada. Hukum dia sah tapi tak dapat pahala berjemaah. Tengah solat apa ni? Tengah solat tukar tengah solat qada boleh ke ustaz? Solat fardu betul tukar solat qada, tak boleh. Fardu qada. Kiranya dia niat imam pun lah kan, boleh. Yang penting dia bersihkanlah dia punya diri tu. Kalau belum sunat, bersihkan kemaluan dia betul-betul. Kalau dah sunat tak apalah. Okey? Ni cerita anak tau, bukan suami. Suami dah sunat kan masing-masing kan? Jangan buat kerja suami tak sunat tuan-tuan. Kalau belum sunat, sunatkan dia. Bukan tuan-puan lah. Suruh dia sunat. Tak batal ke solat tu ustaz? Tuan-puan, dia dah tak mengikut imam. Tak mengikut imam sebagian ulama kata dia tak batal. Tapi dia tak dapat pahala berjemaah lah. Okey? Tuan-puan dah sujud, imam baru rukuk, tuan-puan stay lah kat rukuk. Dekat sujud tu tuan-puan. Okey? Clear? Dapat? Tapi tuan-puan kena ingat tau. Kalau tuan-puan rukuk, tuan-puan tiba-tiba terus sujud, tuan-puan tak rukuk. Tuan-puan dah tertinggal rukun. Itu je. Tuan-puan dah sujud, naik balik untuk rukuk. Benda ni tuan-puan saya akan terangkan. Alamak. Tapi tuan-puan ini akaun Ustaz Lah pula. Saya ada buat seminar tuan-puan hari Ahad ni. Tapi tak apalah. Akaun Ustaz Lah saya tak boleh cerita lebih. Okay. Kita akan belajar tuan-puan. Tertinggal rukun tuan-puan, kalau tak jauh sangat boleh batal balik. Kalau jauh sangat tuan-puan, kena ganti balik rakaat yang silap tu. Kena ganti balik rakaat yang rosak. Okay. Lagi tuan-puan. Okay, soalan tak? Tak ada pula soalan tuan-puan ni kan? Okay, saya nak ajar lagi tuan-puan. Saya nak ajar lagi boleh je. Tapi saya nak fokus depan ni. Pembahagian rukun dan dalam solat dan bilangannya. Tu yang tersilap rakaat akhir. Apa tu? Tu yang tersilap rakaat akhir. Boleh ke qada solat niat sekali solat sunat? Tuan-puan, nak qada, nak sunat, asingkan. Tapi kalau tuan-puan nak niat sekali, niat qada. Sunat tu tak payah niat, just lintas sahaja. Waalaikumsalam. Macam anak saya dah jam 4 tu mumayyiz je. Dah jam 4 mumayyiz lah. Dah pandai membezakan, dah pandai menguruskan diri sendiri, mumayyiz. Latih dia solat pun boleh. Tapi pastikan dia tahu lah rukun-rukun solat dan sebagainya. Solat tasbih rakaat akhir tu yang silap, tak apa. Solat tasbih ni sunat. Kalau dia tersilap tu, tersilap macam mana? Tersilap terlajak daripada imam. Tunggu je imam dekat tempat terlajak tu. Okay? Kecuali kalau kita tertinggal rukun tau. Kita terlajak, imam rukuk, kita pergi sujud. Maksudnya kita tak rukuk lah kan? Tak rukuk tu, solat tu batal lah. Dengan syarat, kalau tuan-puan tak batal balik. Kalau tuan-puan dah tertinggal rukuk, tuan-puan dah sujud terus, tuan-puan terus naik rukuk balik pun boleh. Okay? Tapi kalau dah jauh sangat tertinggal rukun tu, maka solat tu batal lah. Dah dia sentiasa solat, saya jadi imam untuk dia. Dia jadi imam untuk adik-adik. Boleh. Tapi lepas ni tukar. Puan Faizah jadi, dia jadi imam. Witir rakaat akhir tak baca kunut, tak apa. Kunut ni sunat je tuan-puan. Saya terlupa tahiyat awal, sunat. Tahiyat awal terlupa tuan-puan, solat tak sah. Tapi sebaiknya buat sujud sahwi. Okay. Ustaz kalau dah solat taubat, solat istikharah, solat taubat, kemudian perlu ke buat solat tahajud? Boleh. Nak buat, tak buat pun tak apa.
Clear lagi tuan-tuan. Okey, baik Ustaz. Sama-sama. Muhammad Izzah kata baik bukan terima kasih Lagi tuan-tuan soalan tak tuan-tuan? Allahu akbar. Ada tak? Ada tak? Clear. Selepas sujud sahwi baca pula tahiyat akhir, sah ke solat? Sujud sahwi baca tahiyat akhir, sah ke solat? Sah. Kalau perempuan pakai baju singkat labu lepas sikit tangan apa macam solat tak pakai telekung, sah tak? Dia tak kisahlah pakai baju apa pun asalkan menutup aurat. Sujud sahwi baca ayat biasa je boleh tak? Boleh. Selawat pun boleh. Bukan selawat. Zikir biasa pun boleh. Masih Ustaz sama-sama. Kalau sujud sekali je terlupa satu lagi, maksudnya tertinggal rukun. Rukun mesti sujud 2 kali. Tak boleh sekali. Sekali je sujud lepas tu tertinggal. Maka rukun dah tertinggal tu. Kena buat balik. Kalau rukun tak jauh, buat balik semula. Kalau rukun tu dah jauh tertinggal, maka hujung sekali naik ganti 1 rakaat. Solat tawaf perlu ke baca la ilaha illallah? Boleh baca, sunat. Ustaz terangkan sujud sahwi sikit. Hari tu anak saya tanya. Ahad ni kita terangkan, Puan Faizah. Okey. Sebab saya nak bagi tahu saya cara dia. Budak lelaki darjah 3 bukan muhrim, batal ke wuduk seorang perempuan darjah 3. Okey, dia bagi tahu tuan-puan, kalau budak tu budak yang belum mayyiz, maka tak batal lah. Tapi kalau budak tu dah mumayyiz, kalau kita salam dia, sentuhan dia boleh jadi batal. Walaupun dia bukan baligh. Baligh tu berdosa lah. Kita cikgu tuan-puan perempuan, kita nak salam anak murid kita darjah 3, darjah 4, darjah 5. Belum baligh lagi budak tu. Tapi kita nak salam dia. Okey? Maka ketika itu tuan-tuan perempuan boleh batalkan wuduk kita. Tapi kalau belum mumayyiz tak jadi masalah lah. Budak tu 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun tak batal wuduk. Baca 2 kali tahiyat akhir sebab sujud sahwi okey ke? Boleh. Budak lelaki darjah tak boleh. So, kalau solat asar rakaat keempat baca Al-Fatihah juga ke? Al-Fatihah setiap rakaat Kak oi. Ustaz, ibu hamil solat sampai gosok-gosok perut banyak kali. Kenapa solat gosok perut? Kenapa time solat tu nak gosok perut? Gatal ke perut tu? Gosok sikit-sikit sudahlah. Lepas bagi salam pun gosoklah banyak kali pun. Solat witir 3 rakaat satu malam tak buat tahajud awal boleh ke? Boleh. Pakai telekung tapi tak pakai baju di dalam boleh ke? Jabatan Mufti Selangor tak bagi tuan-tuan. Okey? Nanti sebenarnya Ustaz boleh demo tak sujud sahwi? Boleh, insya-Allah saya buat. Saya buat sujud sahwi tuan-tuan. Boleh insya-Allah insya-Allah. Clear? Lagi tuan-tuan ada apa soalan? Solat wajib niat sekali dengan solat qada boleh ke? Tak boleh. Qada wajib. Okey. Ramai mana nak sekali kan? Macam minum air kan? 2 in 1. Buatlah saya tuan-tuan. Kalau gerakan dalam bacaan tu batal tak solat? Gerakan dalam bacaan tu apa? Al-Fatihah gerak-gerak mulut. Memanglah kena gerak, tu rukun qauli. Kalau ada solat qada bangun malam nak buat qada dulu ke tahajud dulu? Buat qada. Okey? Buat qada. Ustaz kalau terlupa sujud pertama terus naik macam mana? Lupa sujud pertama lepas tu turun naik. Tunduk balik terus pergi sujud. Tapi kalau dah terlajak sangat dah naik, dah baca Al-Fatihah, dah rukuk, nak i'tidal, baru teringat yang tadi punya sujud tu dah jauh sangat, maka rakaat itu rosak. Sebelum bagi salam naik tambah 1 rakaat yang rosak tu. Lepas witir solat tahajud tak payah witir lagi ke Ustaz? Witir boleh tak witir pun tak apa. Witir ni penutup sebaiknya. Okey? Sebaiknya witir ni penutup. Kalau solat qada rakaat kedua tahiyat awal terbaca tahiyat akhir boleh. Okey, faham. Alhamdulillah. Terlajak tahiyat awal tahiyat akhir boleh. Ustaz lutut sakit tak boleh sujud dan duduk antara 2 kursi. Boleh solat atas kursi? Boleh. Duduk antara 2 kursi. Antara 2 sujud. Solat atas kursi boleh. Ustaz kalau berada dalam istihadah solat wajib dan qada buat dalam satu wuduk ke? Baik. Kalau istihadah tuan-puan, solat wajib dan solat qada buat dalam satu wuduk ke asing-asing? Okey. Dah bersih, lepas tu cuci balik, lepas tu pakai balik pad dan sebagainya, bersihkan, lepas tu solat balik. Sebab dua-dua tu adalah solat wajib tuan-puan. Qada tu wajib, fardu tu pun wajib. Nak tanya tentang puasa boleh, tanya apa tu? Kalau belum waktu solat kita qada dulu boleh kan? Boleh. Wuduk basuh kaki, memang kena basuh kaki, rukun sampai buku lali. Lagi tuan-puan, susunkan Ustaz malam, susunkan Ustaz malam bangun nak buat solat taubat, qada, tahajud. Bangun tuan-puan buat je qada. Sambil buat qada niat untuk pahala tahajud tu ada sekali. Tu boleh. Boleh? Tapi jangan gabung niat secara formal tak boleh. Saja aku solat qada subuh digabungkan dengan solat sunat tak boleh.
Ustaz ada darah tapi doktor sahkan bukan darah haid. Solat macam mana? Kena solat lah. Wajib. Solat sunat taubat gabung dengan solat sunat hajat. Solat sunat boleh gabung. Macam ni niat dia Ustaz? Niat random je. Saja aku solat sunat kerana Allah Ta'ala. Baik. Orang yang pernah ada sakit mental tapi sekarang dah sihat. Cuma tak seperti orang normal. Dia perlu qada puasa. Time dia mental tu betul-betul doktor sahkan dia mental kan. Cuma sekarang dah sihat. Time dulu-dulu tu dia tinggal tak perlu qada. Sebab dia memang sakit. Okay? Sebahagian ulama katakan sedemikian. Gabung niat tu dalam hati je tuan-puan. Betul. Jangan gabungkan secara formal. Tak boleh. Tak boleh dikosatkan dalam hati kita. Tak boleh. Clear Ustaz bangun tengah malam nak qada saja. Dah tak sempat solat tahajud. Macam mana? Buatlah. Alhamdulillah. Pak Bala. Ustaz yang tak boleh gabung solat apa? Yang tak boleh gabung adalah solat qada dan solat fardu. Ataupun qada dan juga solat sunat. Qada ni wajib tau tuan-tuan. Cuma dia dah lebih daripada, dia dah keluar pada waktu tu. Ustaz kalau sembahyang subuh tak terkejut boleh tak qada? Terlajak subuh. Terlajak subuh tu bangun lah qada lah. Okey? Bangun-bangun pukul 8. Tak sengaja. Okey? Tidur pukul 5. Tidur pukul 5 pula. Dia memang tidur. Lepas tu bangun pukul 4.30. Tidur balik. Bangun dah pukul 8. Qada. Tengah solat wajib, tiba-tiba belum masuk waktu. Boleh ke tukar dengan qada? Tak boleh. Pelangi 57 senja. Okey? Tak boleh buat macam tu. Tengah solat, waktu tak masuk, anggap itu sebagai solat qada lah. Tak boleh. Ustaz, qada maghrib boleh buat sunat witir 3 rakaat? Boleh? Boleh. Niat qada. Okey, niat tu untuk qada. Tapi lintaskan dapat pahala witir. Dapat. Solat sunat apa yang tak ada jawab tadi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya tak jual barang tuan-tuan. Saya nak promote infak. Clear. Wuduk basuh kaki cuma siram-siram. Sah ke wuduk? Siram-siram kalau tak kena semua sampai ke buku lali, tak sah. Siram tu mesti betul-betul lalukan air. Kena semua mesti basah sampai ke buku lali. Kalau tak basah, tak kena, maka siram-siram kau renjis-renjis tu tak boleh. Ustaz kalau anak lelaki kepada adik ipar lelaki boleh ke bersalam? Ui, panjang tu tuan-tuan. Sepupu tak boleh salam. Kan senang? Terima kasih Puan Nur Hida bagi kesimpulan. Sepupu tak boleh salam. Kecuali sepupu tu adalah sepupu susuan. Kan? Dia sama-sama menyusu tuan-tuan. Tu lain bab lah. Ada tuan-tuan mak ngah. Mak ngah dia ada anak lelaki. Lepas tu kita ni anak maklum, perempuan. Mak ngah kita tak kecil-kecil dia menyusukan kita. Dia menyusukan kita sampai 5 kali kenyang. Maka kita adalah susuan lah dengan anak dia tu. Walaupun sepupu tapi susuan. Tu lain bab. Okey. Bersiram tak boleh tuan-tuan. Pastikan betul-betul basah kaki tu sampai ke buku lali. Baik. Ustaz, macam mana keadaan istihadah darah keluar sewaktu mandi wajib? Istihadah bukan darah haid. Istihadah tak perlu mandi wajib tuan-tuan. Okey, kalau perlu mandi apa? Mandi biasa. Dia macam darah biasa. Salam dengan anak angkat Ustaz. Anak angkat tu dah susuan ke belum? Kalau dia bukan susuan tak boleh tuan-tuan. Sebab tu siapa yang ambil anak angkat, jadikan dia anak susuan segera. Susukan dia sampai kenyang, 5 kali kenyang tu. Dalam tempoh 2 tahun tu lah. Jangan sampai dia dah umur 15 tahun. Apa nak disusukannya? Susu dash lady boleh lah. Faham Susuan ni mesti 2 tahun ke bawah tuan-tuan. Okey, 2 tahun ke bawah. Dan lengkap 5 kali kenyang tuan-tuan. Sebagian ulama kata kena betul-betul. Sebagian ulama kata jangan terlalu lama. Sebagian ulama kata jangan lebih pada 2 tahun. Okey? Bagi dia kenyang. Macam nak tahu dia kenyang? Dia lepaskan daripada puting ibu tersebut. Kenyang lah tu. Kan budak kalau dia nak susukan, dia buka mulut kan. Lepas dia minum tuan-tuan, lepas tu dia tak nak, dia cabut. Kenyang lah tu sekali. Lepas tu kan malam kan nak minum lagi 2 kali. Tinggal 3 kali saja. Faham Okey, faham. Alhamdulillah. Atau darah sikit sahaja sebab macam mana nak tahu darah istihadah? Darah istihadah lebih pada 15 hari period. Period tuan-tuan, darah haid ni 15 hari. Lebih pada tu istihadah. Kalau campur susu formula dan susu badan untuk cukup 5 kali kenyang, boleh ke? Tak boleh. Kena susu badan kita 5 kali kenyang. Formula bukan daripada badan kita. Tu daripada formula. Susu badan ibu tu sendiri. Kalau tak boleh Ustaz, susu badan adik-beradik kepada ibu tersebut pun boleh. Ini sabit dalam hukum fiqah tuan-tuan, bab penyusuan. Contohlah kita tak ada susu. Okay, tapi adik kita ada susu tuan-tuan, susu badan. Kan? Jadi adik kita susukan budak tersebut, anak angkat tersebut. Jadi anak angkat tersebut sabit dengan adik kita yang susukan dia dan semua kakak-kakak dia pun sabit juga. Okey? Baik. Kalau kita qiyamul lail jemaah solat tasbih 2 rakaat 2 rakaat salam tapi buat 2 rakaat saja boleh ke? Boleh.
Tuan-puan 4 rakaat solat sunat tasbih, tuan-puan buat 2 je. Boleh tak ada masalah. Kalau tertinggal sujud lepas salam, naik buat lagi 1 rakaat. Jangan salam. Salam tu dah habis solat. Kena buat solat balik. Full. Tertinggal sujud, baru perasan. Dah terlajak dah. Bila nak naik Ustaz? Sebelum duduk tak akhir, sebelum nak bagi salam tu, tambah 1 lagi. Sujud yang terakhir, naik tu kan nak bagi salam kan? Duduk tak akhir kan? Dah tahu dah kena ganti 1 ni. Sujud tu, turun naik rakaat 1 lagi. Imam salat zuhur, makmum salat qadha subuh ikut imam. Akan ada rukun yang tak ikut imam. Rukun tak ikut imam tak boleh. Tak boleh tu maksudnya apa? Tuan-puan tak dapat lah pahala imam. Tak boleh lah. Okey? Tak boleh. Kena ikut imam tuan-puan. Okey? Dia jadi mudah kalau imam tu solat 4 rakaat, kita solat 2. Imam tu solat 2, kita solat 4. Kan? Imam solat 2 tuan-puan. Subuh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun solat tarawih yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun naik. Itu boleh. Anak susu pakai botol dikira anak susuan tak Ustaz? Yang penting susu badan kita. Susu badan dia pam ataupun dia perah masuk dalam tu. Still susu kita. Boleh. Dia tak disyaratkan tuan-puan direct kepada payudara mak tersebut. Saya pernah bercerai, sekarang kahwin lain. Zakat anak saya siapa wajib bayar? Anak masih sekolah. Suami kena bayar. Suami kena bayar. Mana suami puan? Suami kena bayar. Sekarang saya dah kahwin lain. Suami kena bayar. Suami. Anak bin siapa? Bin siapa? Ben 10. Bukan Ben 10 lagu kau. Bin apa? Sama nama ayah dia. Ali. Contoh. Bapak tersebut kena bayar. Ustaz boleh tak angkat takbir solat sunat masa duduk atas kerusi? Boleh? Kalau darah haid dah berhenti hari ke-7, dah berhenti. Okey, cantik. Tapi hari ke-10 keluar darah lagi. Masih consider haid? Masih consider. Sebab masih tak sampai lagi 15 tu. Tak lebih 15 lagi. Cuma tu istilah dia haid putus-putus. Ayah kandung dia ada masalah, maka mak bayarkan pun boleh. Okey? Mak bayarkan boleh. Ustaz, kalau period dah berhenti lepas 3 hari datang balik, so puasa 3 hari tu sah tak? Yang dah yakin tuan-puan betul-betul bersih kan? Puasa tu sah lah. Lepas tu datang balik. Yang penting syarat yakin tuan-puan. Tapi tuan-puan, siapa yang dah biasa period, dia boleh agak. Biasa dia period 7 hari, tiba-tiba belum lagi. So dia nak elakkan keyakinan tu, baru hari ke-5 dah berhenti, tapi dia selalu yakin 2 hari ni mesti datang balik. Maka dia tak berpuasa tuan-puan, sebab dia yakin masih period lagi. Maka itu yang terbaik. Anak buah suami boleh salam tak Ustaz? Batal tak air solat? Anak buah suami tak boleh. Setiap lepas solat berzikir, tapi kita terus sambung solat sunat baru zikir. Boleh? Boleh. Satu tuan-puan siapa yang selalu period? Wanita lah. Dia boleh agak. Kalau biasa 7 hari, hari ketiga dah berhenti, sabar dulu tuan-puan. Cek betul-betul dulu. Sewaktu wuduk, sewaktu basuh kaki, terlupa basuh di bahagian kepala. Perlu ambil wuduk semula ke? Perlu. Karipap durian. Ustaz nak karipap durian? Dia wuduk dah basuh kaki. Allah, kepala lupa. Maksudnya rukun dah terlajak. Ambil wuduk balik. Ambil wuduk semula. Maaf, kita solat Jumaat dan nak solat jamak, nak niat macam mana Ustaz? Solat Jumaat dan niat jamak. Okey, saja aku solat fardu. Saja aku solat fardu zuhur. 2 rakaat. Memang Allah Ta'ala. Solat fardu zuhur tu dah dikira sebagai solat zuhur 2 rakaat. Imam bagi salam dah habis semua. Pergi belakang, naik untuk solat asar. Solat jamak qasar asar pula. Bapa saudara sebelah ayah boleh salam dengan anak perempuan tu. Nanti kita cerita tentang bab ni. Banyak. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau darah istihadah datang hari ke-8, boleh ke mandi wajib terus solat? Tak boleh. Okay, kena tengok dulu tuan-puan darah tu betul-betul. Hari dan darah tu kena tengok betul-betul. Okay? Sakit stroke, ambil wuduk guna air botol untuk basuh kaki. Saja, tanpa meratakan air boleh ke? Boleh, dengan syarat kena betul-betul. Okay, pastikan kena betul-betul. Gosok-gosok tu tak apa tuan-puan. Penting pastikan kena betul-betul. Air sampai ke kaki. Clear tak? Tuan-puan, nanti saya tunjukkan tuan-puan satu kitab ni, nama dia kitab Haid, Nifas dan Istihadah. Saya beli. Kat bilik sebelah pula. Okay, Haid, Nifas dan Istihadah tuan-puan. Tuan-puan kena baca lah. Saya tahu tuan-puan kadang malas nak baca kan? Sebab tu nak tanya je. Ada wuduk kalau sentuh isteri batal. Tapi dengan mak mertua tak batal. Macam mana gini? Memanglah mak mertua tu mahram. Isteri bukan mahram. Mak mertua mahram. Mak mertua kita mahram mu'abbad. Mahram selama-lamanya. Kau dah kahwin dengan isteri kau. Tuan-puan dah kahwin dengan isteri tuan-puan. Mak mertua, ayah mertua tuan-puan mahram. Tak boleh kahwin dengan mak ayah mertua kita sampai bila-bila. Walaupun kita dah bercerai.
Mahram memang boleh salam. Mahram memang air wuduk tak batal. Kita dengan isteri kita bukan mahram. Kita dengan isteri kita sah sebab akad perkahwinan. Sebab tu kita dengan isteri boleh kahwin. Sebab mahram ni syarat dia tak boleh kahwin. Kita boleh kahwin dengan isteri tak? Boleh. Sebab dia bukan mahram kita. Cuma kita atas dasar akad. Faham faham tak? Puan apa tu? Puan Lamoki. Boleh? Tak tahu darah apa yang keluar. Tu perlu mandi wajib ke? Kena pastikan darah apa. Doktor letak dia biru dalam mulut saya puasa. Batal puasa tak? Biru? Biru tu apa? Ustaz, mak yang nombor 87 tahun tak larat puasa. Kita anaknya boleh puasa qadakan ke? Puasa ganti, ada optional. Nak qadakan untuk dia pun boleh, nak fidyah untuk dia pun boleh. Dai rambut. Doktor letak dai biru dalam mulut. Dai biru dalam mulut saya batal tak puasa? Letak dalam mulut, dalam je kan? Masuk tekak tak? Tak masuk tekak, tak batal. Kalau letak kat mulut, sampai masuk dalam tekak, batal. Batalnya puasa bila dah masuk kat sini. Masih dalam mulut, kau komo. Walaupun tuan-puan ada air sirap, tapi jangan buat air teh ais, lepas tu komo. Sedap teh ais, itu keluarkan balik. Lepas tu komo, keluarkan balik. Puasa tuan-puan sah, tapi makruh dan kojo gilo. Kojo gilo nama apalah kan? Tak boleh tuan-puan. Jangan buat. Tapi puasa sah lah, tapi jangan buat. Puasa hari ke-12 masih dalam haid kan, tapi sikit je darah haid. Hari puasa ke-4 tapi saya teruskan puasa. Macam ni soalan tu saya kurang faham. Cocok batal tak puasa? Tak batal. Cocok apa tuan-puan? Cocok apa? Nak raya dah dekat. Nak raya dah dekat. Bab bersalam ni kena terangkan betul-betul Ustaz. Kita faham tapi kadang-kadang yang nak bersalam tu tak faham. Cara mudah dia tuan-tuan, kalau rasa macam jauh sangat saudara mara tu, tak apa, tak payah salam lah, angkat tangan je lah. Angkat tangan lah, macam tu kan. Apa salah angkat tangan? Dia nak ulu tangan, tak apa-apa angkat tangan. Macam tu. Kan? Kalau kita angkat tangan tak ada masalah. Titis ubat mata kat mata tak batal puasa. Sebab mata bukan rongga terbuka. Rongga terbuka ada 5 tuan-puan. Mata 1, hidung 2, mulut 3, telinga 4, kemaluan depan dan belakang 5. Tu je rongga terbuka. Saya tersalah makan ubat semalam. Sekarang nak naik bintik-bintik merah. Suami cakap perlu cocok nak hilangkan. Cocok tu tak ada masalah. Cocok ubat tak ada masalah tuan-puan. Cocoknya mengenyangkan, bagi tenaga tu masalah. Cabut gigi darah banyak, batal tak puasa. Isu dia bukan banyak ke sikit, masuk tak dalam tekak. Cucuk insulin batal tak puasa. Tak batal tuan-puan. Insulin tak batal puasa. Okay? Insulin tu bukan makanan. Kan? Bukan vitamin. Okay? Kalau ikut ajaran Imam Hanbali, tak batal Ustaz sentuh isteri semasa ada wuduk. Macam mana gitu? Yo, tu mazhab Hanbali. Sekarang kita mazhab apa? Syafi'i. Walaupun kita tak ikut semua mazhab Syafi'i, saya nak bagi tahu tuan-puan, dalam mazhab ni ada 2. Satu talfiq, satu taklid. Taklid ni kita mengikut. Talfiq ni sebab Lamoki ni dah tinggi sikit, saya bagi tahu tuan-puan. Supaya jangan salah. Talfiq ni mengikut mazhab, bertukar mazhab. Boleh tak talfiq bertukar mazhab? Jawapan dia boleh. Mengikut disiplin, bukan mengikut nafsu semata-mata. Sentuh isteri mana batal Ustaz? Nabi pernah buat mazhab Hanbali. Yo, cerita dia sekarang, engkau ada kesukaran tak? Ada masyaqqah tak nak bertukar mazhab tu? Tak ada kan? Kalau tak ada masyaqqah, tak ada kesukaran, tak ada sebab, jangan sesuka hati tukar. Bab talfiq mazhab ni mesti ada masyaqqah, mesti ada kesukaran, mesti ada kemaslahatan disebabkan tukar tersebut. Faham tak? Jangan sekali hati. Apa pula salah sentuh isteri? Kecuali kalau ada masyaqqah, ada kesukaran. Contoh pergi haji, sentuh tuan-puan sebab ramai, tukar mazhab Hanafi. Tak apalah, ada masyaqqah, ada kesukaran. Faham ni saya terangkan. Bukan marah Ini nasihat. Di Mekah boleh tukar mazhab kerana ada masyaqqah, ada kesukaran. Nak tukar mazhab talfiq al-mazhab, kena ada masyaqqah, kena ada kesukaran tuan-puan. Kena ada kesukaran. Bukan tukar-tukar ikut nafsu kita. Tak. Kenapa zakat boleh bayar dengan duit? Mazhab Hanafi. Syafi'i kena bayar dengan beras. Kerana ada masyaqqah, ada kesukaran. Nak memberikan kemaslahatan kepada umat. Sebab tu tukar. Bukan sesuka hati. Kenapa boleh bayar kita beli jual tangguh? Mazhab Syafi'i kena sebut saya jual, saya beli. Tapi kita beli kat Shopee boleh. Mengikut mazhab Hanafi lain. Kenapa? Kerana ada masalah dan masyaqqah tertentu. Faham tak?
Apa nama dia Ustaz? Talfiq dan taqlid. Taqlid tu ikut, talfiq tu berubah mazhab. Boleh ke? Boleh. Mengikut keadaan dan masyaqqah tertentu. Masyaqqah tu apa Ustaz? Kesukaran. Kemaslahatan, kebaikan. Faham Ini siapa yang belajar usul fiqh dia tahulah tuan-tuan. Nah, kan menurut cerita lagi hukum wadai kan, sada zara'i, istihsan, istishab. Tu memang saya punya favorite lah tuan-tuan. Ustaz Yu, Ustaz Lah pun sama. Background syariah juga, fiqh. Ustaz, apa ke nama? Ustaz Ikhwan. Okay. Tapi saya suka terang bagi tuan-tuan senang faham. Kadang-kadang orang ni dia suka hati tuan-tuan. Lepas tu dia cacah rumah dia kan. Kalau susah tak apalah. Ustaz, kalau nak rasa minuman boleh berapa kali dalam puasa? Rasa ni kat lidah je. Berapa kali je nak buat kat lidah tu. Okay, kalau sampai 20 kali kau rasa kat lidah, kau telan je lah. Tak ada lah, gurau je. Ustaz, kalau tahiyat awal dalam tarawih lupa baca panjang. Tak apa, tak ada masalah pun. Saya tinggal tahiyat awal pun solat sah. Kerana solat itu, tahiyat awal tu adalah sunat. Clear tak? Kunut biasa atau kunut nazilah pada witir yang 1 rakaat? Ikut tuan-puan. Terbaik kunut nazilah lah. Kunut biasa lah. Suami isteri dah halal bernikah tapi batal ke wuduk bila sentuh. Batal lah. Memang halal nikah tuan-puan. Kerana isteri kita tu, suami isteri kita tu bukan mahram kita. Kalau mahram batal. Mahram mana boleh kita kahwin dengan dia. Mahram tak boleh kahwin. Lepas tu mahram ni ada 3 keadaan. Mahram mu'abbad musaharah dengan mu'abbad mu'aqqad musaharah. Tuan-puan, mahram ni tak boleh kahwin. Kita suami isteri bukan mahram. Tapi atas dasar akad nikah. Sebab tu halal. Sebab tu suami isteri, bila orang bercerai, kan? Dia boleh kahwin balik. Faham tak? Clear? Baik? Boleh? Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Bagus program macam ni. Tanya terus dapat jawapan. Alhamdulillah. Ini saya buat tuan-tuan. Tuan-tuan pukul 12 pun dengan Ustaz Afiq kan? Ustaz Afiq dan juga Ustaz Ismail. Betul tak tuan-tuan? Ustaz Afiq dan Ustaz Ismail tuan-tuan kan? Tuan-tuan tanyalah Ustaz Afiq, Ustaz Ismail. Ustaz Afiq, Ustaz Ismail buat soalan fiqh tuan-tuan random. Tuan-tuan nak tanya-tanyalah. Kan? Tuan-tuan tanyalah Ustaz Afiq, Ustaz Ismail lagi pukul 12. Ustaz Afiq, Ustaz Ismail dia buat tuan-tuan. Sekejap lagi pukul 12 saya tengok. Tanya soalan-soalan apa sahaja berkaitan dengan fiqh. Dia akan jawab. Betul tak? Mana mampu dia jawab lah kan? Tuan-tuan tanyalah Ustaz Ismail, Ustaz Afiq. Saya jawab soalan lebih pada solat lah. Okay? Suka tanya Ustaz. Kenapa tuan-tuan suka tanya saya kan? Marahlah kan? Tuan-tuan suka tanya saya? Okay? Boleh tuan-tuan. Tanyalah Ustaz Mail lagi. Okay? Pergilah. Okay? Baik tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan. Minta maaf segala salah dan silap, kekurangan, ketelanjuran bahasa dan sebagainya. Jawapan Ustaz padat mantap. Entahlah, saya tak pandai jawapan berjela-jela. Saya memang direct tuan-tuan. Okay? Saya memang direct je tuan-tuan. Senang mudah faham. Ingat Ustaz kelakar. Ustaz Mail, Ustaz Afiq tak kelakar. Ustaz Mail, Ustaz Afiq malu sikit tuan-tuan. Saya ni je kurang malu. Bukan kurang malu lah kan. Jadi tuan-tuan tanya Ustaz Mail, Ustaz Afiq InsyaAllah tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, jangan lupa tahu siapa lagi yang belum berinfak untuk sumbangan kita yang disalurkan tuan-tuan, infak Jumaat untuk pembangunan IREC. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi link di bio Ustaz Lah. Link bio di atas tuan-tuan, Ustaz Lah Official. Tuan-tuan boleh lakukan sumbangan di IREC. Untuk lakukan sumbangan di IREC, RM1 pun tak apa tuan-tuan. Tapi kalau bulan puasa ni, malam-malam akhir Ramadan ni tuan-tuan, hari Jumaat pula tuan-tuan, gandakanlah. Okay? Kalau boleh tuan-tuan gandakan berganda-ganda. Ustaz Sporting. Alhamdulillah. Tak mengantuk Ustaz? Alhamdulillah. Lebih confident tanya Ustaz? Boleh lah. Okay, tak ada masalah. Ustaz dia jawab dengan confidentnya. Ustaz lain tak jawab confident ke? Tengok muka Ustaz dah terjawab semua soalan. Ustaz mesra ceria. Kelakar berbeza. Ustaz kelakar saya mampu. InsyaAllah. Saya jawab je tuan-tuan. Mana saya mampulah Tak jauh saya jawab lah tak tahu. Kan tuan-puan tanya saya kan. Soalan-soalan yang pelik kan. Tak mampulah saya dah. Okay. Mesra alam. Alam semesta ke alam flora? Alam flora sudah tuan-puan Tuan-puan clear tak? Ada lawak-lawak tak? Ada. Mesra rakyat. Jangan tuan-puan. Mesra rakyat tu YB. Okay. Nanti kita cerita tuan-puan Boleh Clear tuan-puan Kita kasih gift di TikTok ni sedekah ke? Boleh juga. Okay. Dapat tuan-puan Mudah-mudahan Allah SWT memberkati. Tuan-puan jangan lupa tahu. Okay. Pergi link bio tuan-puan. Lakukan infak dan sumbangan. Pergi link bio. Ada QR. Okay. Print
Pertubuhan Rezeki Infak Malaysia, tuan-tuan scan di situ. Okay? InsyaAllah teman-teman, saya minta maaf tau. Kalau saya tak dapat jawab semua soalan, saya minta maaf tuan-tuan. Masuk setiap hari, Isnin hingga Jumaat jam 11 pagi. Okay? Doakan saya sentiasa sihat tuan-tuan. Isnin hingga Jumaat jam 9.30 pagi, itu akaun saya sendiri, Ustaz Aidil. Isnin hingga Jumaat jam 11 pagi, akaun TikTok Ustaz Lah. Dan Ustaz Aidil juga, iaitu Fardu Ain. Okay? Untuk puasa, kita buat dalam Ramadan dan solat. Nanti dah habis puasa tuan-tuan, kita masuk Fardu Ain. Okay? Saya baca ni buku ni tuan-tuan. Saya banyak baca-baca buku ni, beli buku macam-macam tuan-tuan. Saya baca, saya cuba baca dan khatamkan dan fahamkan untuk mengajar tuan-tuan dengan mudah. Okay? Kena banyak baca tuan-tuan bukan pakai jawab ikut sodap je. Okay teman-teman, insya-Allah kalau salah dan silap kekurangan daripada saya, aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, jumpa lagi tau. Insya-Allah minggu depan pukul 11 teman-teman. Teman-teman jumpa lagi. Insya-Allah jumpa lagi teman.